Jadi tuan-tuan, hari ini saya nak keluarkan emas daripada ATM emas Public Gold. Sekarang saya berada di Menara Public Gold tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak keluarkan item emas daripada mesin ATM. Jadi tuan-tuan tekan saja skrin ni, tas saja skrin, tuan-tuan swipe dan tuan-tuan boleh tengok item emas apa yang tuan-tuan nak keluarkan. Jadi hari ini saya nak keluarkan item emas suku dinar dengan berat 1.0625 gram. Jadi nak keluarkan macam mana tuan-tuan? Nak keluarkan daripada akaun debit kita, tuan-tuan tekan saja butang get withdrawal. Setelah itu tuan-tuan pergi ke X Public Gold dan tuan-tuan scan QR yang ditunjukkan. Setelah itu tuan-tuan tunggu request TSC. Setelah itu tuan-tuan, selepas tuan-tuan dapat TSC code, setelah itu tuan-tuan masukkan TSC code yang diberikan untuk dimasukkan di dalam ATM machine. Okey, selepas itu tuan-tuan boleh pilih kaedah bayaran menggunakan kad ataupun e-wallet. Jadi saya akan pilih negatif lah. Jadi tuan-tuan scan sahaja kad tuan-tuan ataupun mungkin e-wallet scan dekat ATM machine. Sekejap tuan-tuan. Okey, transaction approve. Jadi tuan-tuan tunggu saja item emas tuan-tuan keluar. Tunggu saja sampai dia siap proses tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh ambil item emas tuan-tuan supaya buka. Jadi boleh check lah tuan-tuan yang mana betul ke tak item emas tuan-tuan keluarkan. Jadi inilah dia tuan-tuan, item emas yang saya keluarkan daripada akaun emas saya.